Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan infografik bertajuk Cuaca dan Iklim di Malaysia. Infografik ini memaparkan maklumat penting secara ringkas, jelas dan mudah difahami. Diharapkan pembentangan ini dapat menambah pengetahuan kepada semua. Slide ini menunjukkan ahli pasukan serta nama ahli pasukan. Kita pergi ke slide yang pertama. Apa itu maksud cuaca dan iklim? Cuaca ialah keadaan atmosfera di sesuatu tempat dalam tempoh masa yang singkat, seperti beberapa jam atau hari yang melibatkan unsur suhu, hujan, angin, kelembapan dan awan. Manakala iklim pula merujuk kepada purata keadaan cuaca bagi sesuatu kawasan dalam jangka masa yang panjang, biasanya melebihi 30 tahun, yang mempengaruhi corak kehidupan, aktiviti manusia dan persekitaran semula jadi. Kita pergi ke slide yang kedua, iaitu jenis iklim di Malaysia. Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang dicirikan oleh suhu yang tinggi dan hampir seragam sepanjang tahun, hujan lebat yang banyak serta kelembapan udara yang tinggi. Iklim khatulistiwa ialah iklim di kawasan berhampiran garisan khatulistiwa yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun, bersuhu tinggi sekitar 26 darjah Celsius hingga 28 darjah Celsius, mempunyai hujan lebat dan kerap, kelembapan udara yang tinggi serta tiada musim sejuk, menjadikannya panas dan lembap sepanjang tahun. Seterusnya ialah ciri-ciri iklim khatulistiwa. Suhu purata tinggi sekitar 26 darjah Celsius sehingga 28 darjah Celsius sepanjang tahun. Hujan tahunan yang lebat melebihi 2000 mm. Tiada musim sejuk, hanya variasi hujan dan panas. Kelembapan udara yang tinggi melebihi 80%. Selain itu, cuaca dan iklim juga mempunyai unsur-unsur cuaca di Malaysia. Yang pertama, suhu. Suhu di Malaysia panas sepanjang tahun kerana menerima cahaya matahari yang tinggi. Yang kedua, hujan. Hujan berlaku dengan kerap dan lebat, terutamanya semasa musim monsun. Yang ketiga, angin. Angin di Malaysia dipengaruhi oleh tiupan angin monsun mengikut musim. Yang terakhir, awan. Awan sering terbentuk dengan tebal akibat berkandung wap air yang tinggi di atmosfera. Seterusnya ialah musim monsun di Malaysia. Yang pertama, monsun timur laut, November hingga Mac, membawa hujan lebat terutama di pantai timur semenanjung Malaysia. Yang kedua, monsun barat daya, Mei hingga September, cuaca lebih kering dan panas. Tambahan pula kesan cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. Cuaca dan iklim di Malaysia mempengaruhi sektor pertanian, perikanan, pelancongan dan kehidupan harian seperti pemilihan pakaian, aktiviti luar dan perancangan ekonomi. Akhir sekali ialah kepentingan memahami cuaca dan iklim. Memahami cuaca dan iklim amat penting kerana ia membantu manusia merancang aktiviti harian pertanian, perikanan dan pelancongan dengan lebih berkesan, membolehkan langkah keselamatan diambil lebih awal untuk mengurangkan risiko bencana alam seperti banjir, ribut dan tanah runtuh, menyokong perancangan pembangunan dan penempatan yang lebih teratur serta selamat, meningkatkan kecekapan pengurusan sumber air dan tenaga dan pada masa yang sama meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga alam sekitar demi kesejahteraan kehidupan kini dan masa hadapan. Berakhirlah pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.